Google Pixel 10 Pro ataupun Tecno Pova Slim 5G. Bukan video comparison tapi video aku meluahkan kekeliruan aku. Di mana sekarang ni aku tak tahu yang mana satu patut jadi aku punya daily driver. Dua-dua ni antara best smartphone ataupun smartphone yang aku suka lah untuk tahun lepas punya model. Tapi itulah, aku masih lagi tak boleh move on dengan dua-dua phone ni, Pixel 10 Pro dan juga Tecno Pova Slim 5G. Macam mana aku pilih aku punya smartphone yang mana aku nak pakai? First kali, kalau korang tahu aku ada satu lagi device yang iOS, aku masih lagi kekal menggunakan iPhone 12 mini. Tak upgrade sebab aku suka dia punya size. Sedap pegang satu tangan dan untuk typing memang senang lah. Sambil makan kau nak type ke apa, phone kecil macam ni memang best. Pasal tu aku tak tukar lagi aku punya iPhone 12 mini. Tapi bila dah tak boleh go nanti, aku rasa aku akan go for iPhone Air. Tapi masa 18 Air ke 19 Air ke, kalau ada lah. Kalau tak ada, aku pun tak tahu. Tapi itulah, sebab aku dah merasa Tecno Pova Slim, dan Tecno Pova Slim punya kelebihan dia adalah dia punya kenipisan. Dia punya Slim ni memang sedap pegang, tapi skrin dia agak besar lah, tapi still sedap pegang. At least dia tak tebal, at least dia ringan walaupun skrin dia besar. Okay, so bila dulu aku suka phone kecil sebab sedap pegang satu tangan, senang pegang satu tangan. Tapi makin lama aku dah banyak layan cerita dekat phone. Bila dah banyak layan cerita kat phone, aku perlukan phone yang skrin dia cantik, skrin dia besar. Dalam masa yang sama, phone tu ada ketahanan bateri, which is memang ada dekat Tecno Pova Slim, berserta dengan sedap pegang yang aku cakap tadi lah, sebab dia nipis. Tapi kadang-kadang ada time aku rasa macam aku perlukan kamera yang cantik. Sebab 12 mini ni bagi aku kamera dia video okey, nak ambil gambar tu dah macam kurang lah. Tapi untuk Tecno Pova Slim ni, kamera dia biasa sangat. Tapi untuk Pixel 10 Pro, kamera dia wow. Kamera dia wow. Dia besar juga skrin dia, tapi dia tebal. Bateri dia pun tahan, tapi dia tebal. So nak pegang tu tak best. Tapi dia Pixel, kamera cun, software pun best. Tapi Tecno Pova Slim ni, software dia pun dah macam almost stock Android. Aku dah confused. Aku tak tahu. Aku kadang-kadang perlukan kamera ni. 12 mini tu, iPhone tu tetap kena pakai. Sebab aku perlukan iOS untuk upload apa-apa dekat Instagram, dekat TikTok. Sebab optimization lebih pada iOS kan. So, at least dia dapat original quality lah bila kita upload tu. So, nak tak nak iOS kena ada. Lagi-lagi untuk banking. Tak payah asyik nak tukar phone. Tapi untuk Android ni, kadang-kadang nak kamera ni. Tapi aku nak juga kesliman phone yang aku pegang tu. Kesliman phone dekat Tecno Pova Slim. Tapi nak kamera ni. So sekarang ni aku dah tak tahu nak buat pilihan yang mana satu. Sebab dua-dua skrin agak besar. Nak layan cerita best. Bateri pun tahan. Tapi it comes down to kamera Pixel 10 Pro dan size Tecno Pova Slim. Kau tengok ketebalan dia? Beza macam mana? Kau tengok? Kalau korang jadi aku, korang pilih phone yang mana? Cuba korang share dekat ruangan komen. Saja nak luah perasaan. Jangan korang share tak perlulah beli iPhone Air, bateri tak tahan ke apa kan. Mana tahu akan datang tahan. Tapi yang iPhone Air sekarang aku tak akan belilah. Sebab memang bateri dia tak tahan satu. Lepas tu dia punya kamera pun ada satu lens. Nak wide angle tak boleh. Itulah. So, komen sikit. Aku betul-betul keliru ni. Dua-dua dah pernah pakai. Tapi tak tahu lepas ni. Sebab yelah, aku masih pakai ni lagi, tapi rasa macam perlukan kamera dan rindu nak pakai Pixel 10 Pro. Tapi nak sedap pegang macam yang ni, aku tak tahu.